there were scouts there like Liverpool, Bolton, Man City, and a lot more. But I chose Liverpool first. And I was going to sign for them, but back then, driving wasn't a thing, you know. Like, my family weren't driving like that, and it was far. Yeah, of course. And obviously, Man City was local, so then I tried Man City next. And it made more sense. So it was 15 minutes on the bus. Let's talk about our new right wing / right back, Jeremy Frimpong. Jeremy Ayekum Frimpong dilahirkan di tengah-tengah kota Amsterdam. Di sinilah akarnya bermula, tetapi semangatnya benar-benar terbentuk di Manchester. Keluarganya berpindah ke Manchester ketika Frimpong berumur 7 tahun dan sehingga ke hari ini Frimpong masih lagi menganggap dirinya seorang Mancunian dan masih lagi bercakap di dalam aksen English yang sangat-sangat pekat. Berpindah ke England, Frimpong bukan saja membawa harapannya tetapi juga membawa sekali bakatnya, kaki yang pantas, tenaga untuk berlari dari hujung padang ke hujung padang dan senyuman yang tak pernah lekang daripada mulutnya. 2 tahun kemudian, ketika berumur 9 tahun, tawaran daripada akademi ternama mula muncul di hadapannya. Kini masa untuk dia membuat pilihan. Manchester City, Leeds United, Bolton Wanderers dan juga Liverpool. Mana satukah yang bakal menjadi pilihannya? Pada awalnya, dia condong untuk memilih Liverpool tetapi memikirkan tentang kesusahan keluarganya untuk berpindah ataupun berulang-alik daripada Manchester ke Liverpool. Manchester City lalu jadi pilihannya, lebih dekat dengan rumah, lebih mudah buat keluarganya. Di Manchester City, Jeremy Frimpong diasah sebagai permata muda dalam akademi penuh bakat. Namun, di tengah-tengah limpahan bintang, peluang Frimpong bersinar terasa semakin jauh. Dia sedar jika ingin penuhi potensinya, dia perlu keluar daripada bayang-bayang itu demi minit permainan. Lalu Glasgow memanggil. Stadium Celtic Park menjadi pentas di mana Frimpong tidak sekadar bermain bola, dia juga menciptakan namanya. 2 musim di Scotland, mata-mata daripada Eropah mula memandang. Lalu Bundesliga menjadi destinasi baru untuknya. Di Jerman, dia sekali lagi membuktikan dirinya, berkembang pesat di bawah sistem Xabi Alonso yang menyokong gaya permainannya yang sangat-sangat agresif dalam menyerang. What's the first thing once you recover the ball? What are you thinking? First thing, try forward, but sometimes they close up the forward play, and you sometimes have to play back to the keeper or to the centre back or just to the free man. Right. So, but the first initial thing is play Always forward. forward. Yeah. Okay. And Jadi jenis pemain apakah right back baru kita Jeremy Frimpong ni? Bagiku dia bukanlah sekadar overlapping fullback. Ramai yang mungkin beranggapan dia mempunyai satu nilai saja dan juga satu cara saja bermain. Bagiku dia ialah seorang ball carrier yang sangat-sangat agresif. Dalam Bundesliga, mengikut statistik dia antara back dengan sentuhan yang paling banyak sekali di dalam kotak penalti lawan. Frimpong ni gemar masuk ke dalam kawasan half space, menyerang secara direct dan bagiku dia ni seorang pemain yang berani untuk membuat keputusan di zon-zon akhir padang. Satu lagi benda yang membuatkan aku rasa dia sangat sesuai dengan Liverpool ialah dia ni bermain di dalam sistem yang menyokong dan juga menekankan serangan pantas dan juga transisi cepat. Bila sebut pasal transisi dan juga serangan pantas, ini adalah something yang sangat-sangat sinonim dengan Liverpool Football Club. Bagiku, Jeremy Frimpong secara mudahnya kita boleh describe sebagai seorang wingback yang sangat eksplosif, sangat direct, pacey dan juga mempunyai dribbling yang sangat-sangat tajam. Frimpong ialah sejenis pemain yang mampu mencipta impact daripada wide area. Kita boleh tengok daripada statistik dia, daripada segi crossing alone, 4.79 cross per 90 minit. Dia mampu untuk membuat cross cutback ke zon 14 ataupun membuat low cross kepada penyerang terus. Tengok statistik dribbling, 3.78 dribble per 90 minit. Dan bagiku kualiti yang paling penting ialah dia seorang atlet yang cukup fit. Kita boleh tengok daripada jumlah dia membuat sprint ataupun larian pecut di dalam Bundesliga untuk musim ni sebanyak 1021 larian pecut ataupun sprint, melebihi kesemua pemain-pemain lain di dalam Bundesliga, mencatatkan kelajuan ke-7 tertinggi di dalam Bundesliga musim ini, melepasi dan juga melebihi Alphonso Davies dan juga speed daripada Karim Adeyemi. Kedua-dua pemain yang kita akui dan juga kita selalu tengok. Dua-dua pemain ni dah laju dah. Rupa-rupanya Jeremy Frimpong mencatatkan kelajuan yang lebih daripada kedua-dua pemain ni. Sebagai perbandingan dengan Liverpool pula,
Pemain dengan kelajuan yang paling tertinggi sekali di Liverpool dicatatkan untuk musim ni ialah Luis Diaz. Jadi perbandingan yang sangat-sangat drastik bagi aku, dan ini membuatkan kita mempunyai runner, bukan setakat runner saja tetapi juga mempunyai someone yang mampu, capable untuk backup our fast transition. Frimpong ni sejenis pemain yang gemar menggunakan larian dengan bola berbanding dengan pas. Kalau kita contohnya nak cipta sesuatu, cipta dinamik sama seperti mana apa yang Trent Alexander-Arnold cipta untuk kita sepanjang 8 musim ni, kita memang tak boleh lah. Memang kesilapan besar daripada Liverpool. Kalau contohnya dia nak gunakan Frimpong, cara yang sama dia gunakan Trent Alexander-Arnold. Sebab itulah bagiku Frimpong ni aku letakkan posisi dia bukan dekat right back, tetapi posisi dia ialah right wing. Posisi dia ialah backup kepada Mohamed Salah. Dalam beberapa situasi yang memerlukan Liverpool cari gol, bagiku Frimpong boleh diletakkan sebagai right back kita, ataupun boleh juga dipairkan, digandingkan dengan Salah dan juga Conor Bradley. Kita boleh tengok juga untuk beberapa minggu ni nampak beberapa komen daripada Arne Slot tentang apa pandangan dia kepada kedua-dua fullback PSG, iaitu Achraf Hakimi dan juga Nuno Mendes. Arne Slot ni nampak macam a little bit obsessed dengan combination di antara kedua-dua pairing tu. Itu membuatkan aku rasa sekarang ni kalau let's say kita beli Milos Kerkez, itu ialah satu dinamik yang mungkin cuba kita cipta. Aku juga suka dengan cara ni sebabnya kita nampak macam agak lari sikit daripada cara meta football sekarang ni, iaitu gunakan hybrid centre back dan juga full back. Sama seperti Calafiori, sama seperti Gvardiol, sama seperti siapa lagi Jurrien Timber dan sebagainya. So dengan two flying full back ni memang kita totally akan ciptakan dynamic sama mungkin seperti pairing daripada PSG itu sendirilah. Aku rasa kita akan bercakap tentang elephant in the room berkaitan dengan defending. Benarkah dia ni seorang defender yang sangat-sangat teruk? Itu ialah persoalan yang sebenarnya aku sendiri pun tak boleh jawab, dan aku juga yakin orang analis mana-mana pun dari dulu ni mungkin tak boleh jawab, disebabkan kita kena tengok juga role dia, peranan dia dengan Bayer Leverkusen tu berbanding dengan Liverpool, berbanding dengan mungkin Liverpool, cara Liverpool akan gunakan. Sebabnya bila sebut pasal Bayer Leverkusen ni, dia title winning squad sendiri pun kita boleh nampak yang depa ni Bayer Leverkusen, tim Xabi Alonso ni menggunakan back 5. Jadi bila sebut pasal back 5 tu ada back 3, ada 3 centre back, wide centre back, left centre back, centre back, kemudiannya ada right centre back. Jadi bila ada 3 centre back di bahagian belakang, ada 2 flying full back in Alejandro Grimaldo dan juga Jeremy Frimpong di bahagian kiri dan juga kanan Leverkusen. Kalau tengok kepada depa punya heat map sendiri pun memang kedua-dua pemain ni akan duduk ke atas. Sebab itulah bagiku role dia tu sendiri, peranan yang digunakan oleh Leverkusen, digunakan oleh Xabi Alonso tu sendiri actually dah self-explain dah. Right wing back. Dia bukannya right back wing, dia right wing back, meaning that dia seorang right wing dulu barulah seorang back. Itu cara mudah untuk faham, cara mudah untuk kita terjemahkan role dia di atas padang tu. Sebab itulah bagi aku berkaitan dengan defending ni, kita tak boleh, aku rasa simply kita tak boleh tengok statistik dia tu terima bulat-bulat. Kita perlu ada konteks. Bagiku setiap data yang diterjemahkan tu perlu ada konteks di belakangnya. Adakah Frimpong digunakan memang sebagai out and out right back? Dan kalau kita nak tengok secara lebih detail tentang dia ni boleh tak main sebagai right back ni, bagiku kita kena tengok way before than that lah. Bila aku sebut pasal dia dekat Celtic, dekat Leverkusen, kemudiannya Academy, masa permainan, minit permainan dekat Academy ni, dia lebih kepada level lah bagiku. Kita nak ambil bulat-bulat level tu, bagiku tak boleh. Sebab masa tu pun mungkin dia juga seorang yang masih lagi raw, dia punya defending pun masih lagi tak tajam dan sebagainya. Sebab itulah bagiku dia ni boleh dikatakan unknown unknown quality dah daripada segi defending. Walaupun yes, kita tahu dia punya defensive aerial duel mungkin boleh improve, daripada segi tackling, aggressiveness tu aku nampak, tapi daripada segi interception dan so on tu dia still boleh improve. Tapi kalau tanya aku tak kata dia tak boleh defend, tetapi aku kata untuk sepanjang beberapa tahun terakhir ini dekat Leverkusen, dia tak diarahkan untuk defend. Dia ialah seorang winger yang
basically duduk dekat opponent's attacking third. Bagiku dari segi defending saja aku tak boleh nak komen lebih-lebih. Aku juga yakin kesemua analis dalam dunia ni tak mampu untuk memberikan jawapan yang betul-betul near perfect, jawapan yang akan kita tengok untuk musim-musim ke depan ni. Cuma berkaitan dengan defending quality dia tu, aku cukup suka satu benda, ialah dia seorang yang agresif. Banyak klip yang kita nampak dia duduk kat atas, tapi intention dia untuk turun ke bawah secara sprint. Dia bukan jogging around, dia sangat-sangat agresif dalam pressing. Frimpong ni kerap cuba untuk menang balik bola di sepertiga akhir padang, dan dia cepat track back lah bagiku bila penguasaan bola hilang kepada lawan. Dan aku rasa kualiti kedua yang kita mungkin boleh tengok ialah bagiku recovery pace dah lah. Selama ni kita tengok macam mana Kyle Walker boleh juga tercalon dalam tengok banyak video lah, boleh juga tercalon dalam calon right back ataupun calon full back terbaik di dalam sejarah Premier League. Padahal bagi aku kan, kualiti terbaik yang Kyle Walker ada ni ialah recovery pace kan. Jadi recovery pace tu memang akan membuatkan seorang defender yang mungkin biasa saja, dia boleh elevate dia punya status tu kepada yang lebih tinggi. Sebab itulah recovery pace ialah something yang Frimpong ada, juga something yang mungkin kita tak pernah tengok lah. Trent Alexander-Arnold bagiku dia tak mempunyai recovery pace yang cukup tinggi berbanding dengan Frimpong ni. Dia mampu cepat untuk turun ke bawah, mampu untuk support defensive shape Leverkusen tu sendiri. So enough talking about defending quality dia tu. Kenapa Liverpool beli dia? Sedangkan dia ni bukannya seorang pemain yang sama dengan Trent Alexander-Arnold. Yang pertama, aku rasa kita tengok sekarang ni banyak opponent yang menggunakan man marking skema yang cukup high pressing, cukup membuatkan kita suffocate dan kita tak mampu gerakkan bola dengan begitu baik. Walaupun kita untuk musim ni aku rasa kita ada Trent Alexander-Arnold, tetapi kita tengok apabila contohnya dia juga mati akal, dia juga dijaga dengan begitu ketat, ataupun dia simply tak duduk atas padang, kita simply tak boleh gerakkan bola. So sebab itulah bagiku itu kepentingan membawa pemain-pemain seperti Frimpong ni yang mampu untuk menciptakan ancaman dari menggunakan dribbling dia, beat lawan menggunakan speed dia, menggunakan dribbling skill dia. Kemarin aku tengok announcement daripada Liverpool, Conor Bradley sign contract extension yang akan mengekalkan dia di Anfield sehingga ke 2029. So tahniah Conor Bradley. Persoalan sekarang ni, kenapa Frimpong sanggup untuk datang ke Liverpool kalau dia tak main sebagai starter, ataupun kenapa Conor Bradley ni sanggup untuk sign contract extension kalau dia tak diletakkan sebagai right back. Bagiku itu ialah cara untuk Liverpool mengekalkan competitiveness di bahagian right back ni. Sebab aku suka dengan idea yang orang lemparkan, di mana dia pun kata aku rasakan Conor Bradley akan jadi starter kita, akan jadi right back kita. Tetapi bayangkan minit 70 dalam keadaan lawan dah mula letih, masa itulah apa yang kita nampak ialah naik nombor tu. Let's say lah Frimpong ni pakai nombor apa, 33 contohnya. Kenapa 33? Sebab dia half of Trent. So nombor 33 angkat menggantikan Conor Bradley pada minit 70 dalam keadaan lawan dah mula letih. Oh, aku suka dengan idea tu. Aku suka sangat dengan idea tu, berbanding dengan let's say kita gunakan Jarrell Quansah ataupun gunakan Curtis Jones atau gunakan Joe Gomez dekat bahagian right back tu. Sebab itulah bagiku kalau Liverpool perlukan outlet, perlukan larian pecut, Frimpong ni seorang pemain yang sangat-sangat efektif lah dipanggil daripada bangku simpanan. Bagiku juga kombinasi Conor Bradley / dengan Jeremy Frimpong sebagai kita punya option right back tu akan menjadikan opponent tu, fullback opponent ni nightmare bagiku. Sebabnya kita mungkin provide width dekat bahagian luar, kita akan jaga kelebaran padang. Dalam masa yang sama, itu juga membuatkan Mohamed Salah akan menjadi lebih dekat dengan gol. Dan bila Mohamed Salah ni lebih dekat dengan gol, itu bukanlah berita yang baik lah untuk mana-mana lawan di dalam dunia ni. So dia juga bagiku akan memastikan Mohamed Salah dalam keadaan umur dia yang sekarang ni dah 32-33 tu, Conor Bradley ataupun Jeremy Frimpong ni akan bagi running power dan juga akan bagi pace lah untuk menyokong Mohamed Salah. Dan aku juga rasa kalau let's say kenapa Jeremy Frimpong ni sanggup pindah, dia juga faham yang Mohamed Salah tak selamanya akan main
semua minit permainan dekat Anfield. Sebab apa? First sekali, reason paling terbesar sekali nak kata injured, mungkin bukan juga, sebabnya Mohamed Salah ni boleh kata jarang injured. Tak pernah injured sepanjang kita tengok dah dekat 10 musim dah. Tak pernah injured. Very very fit type of player. Dia lah the one yang first one masuk ke gym dan sebagainya. So very very fit lah untuk pemain dengan umur macam tu, pemain yang menggunakan pace yang sangat-sangat tinggi pada awal career dah. So daripada segi injury tak, tetapi daripada segi option of the bench yang aku sebut tadi, dan juga daripada segi AFCON untuk musim depan ni. Sebab bagiku Liverpool easily lah boleh bagi lebih kurang 2000 minit permainan apa macam tu kepada Jeremy Frimpong ni. And sebab kalau sebut pasal AFCON tu saja, aku rasa macam musim ni dia lain sikit. Dia buat awal sikit ke berbanding dengan dulu rasanya pada bulan Januari. Untuk musim ni rasanya Liverpool akan kehilangan Mohamed Salah ni lebih kurang 5 ataupun 6 game lah berbanding dengan sebelum ni. Aku rasakan macam tu. So daripada segi situ saja dia dah dapat 5 ataupun 6 per 90 minit. Yang lain-lain lagi pasal Conor Bradley lagi. Conor Bradley ni kita belum tahu lagi injury dia tu adakah injury yang sekadar setakat dia ni dulu bermain pada awal pada masa muda dia main banyak, sebab itulah masa injury banyak berlaku, ataupun memang dia sekarang ni dah lekat dah that gene of injury proneness tu, type of variasi yang diberikan dengan option kita mempunyai Frimpong ni banyak lah. Kalau let's say kita nak attacking, mungkin kita boleh gunakan dia. Tapi kalau nak let's say kita nak lebih defensif, kita mampu untuk gunakan Jadon Konsa, gunakan Joe Gomez, ataupun nak recycle ball, boleh gunakan Curtis Jones lah dekat bahagian kanan tu. So banyak tactical variasi yang diberikan apabila kita mempunyai Frimpong ni. Kemudiannya benda yang paling penting dan benda yang paling simple sekali ialah release clause lah bro. Liverpool memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan release clause. Kalau kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua ada release clause. Pemain-pemain macam ni, pemain yang baik ada release clause, Liverpool akan cuba activate that release clause. Sebab itulah bagiku it's a no-brainer lah. No-brainer untuk Liverpool activate that release clause. Sebabnya yang ni aku tak sure kesahihannya. Dikatakan boleh 4 kali installment. Jadi bila 4 kali installment ni ialah something yang Liverpool suka lah. Mana-mana klub pun lah, bukan setakat Liverpool je, mana-mana klub pun kalau boleh amortization lagi sebab biasanya kalau sebut pasal release clause ni kadang-kadang kita kena slap full amount tu. Tapi kalau let's say release clause yang ada installment pula katanya 4 kali. Jadi mungkin kalau kata kita sign kontrak dia 5 tahun, tapi dikatakan 4 kali lah, 4 kali bayar installment tu. So bahagi je lah 30 juta pound bahagi 4 lebih kurang 7.5 lebih kurang macam tu. So 7.5 juta untuk satu musim dibayar kepada Leverkusen memang tak make sense lah bagiku kalau Liverpool tak berminat. Once dia dah masuk ke Liverpool sebagai pemain Liverpool, nilai dia ni lebih tinggi daripada apa yang kita bayar kat dia. Dia straight away walaupun dia tak buat seminit pun main untuk kita, tapi dia terus meningkatkan dia punya value tu lah. Sebabnya kalau dia tak ada release clause sekarang ni, aku rasa Leverkusen ni bodoh-bodoh lah. Easily dia pun boleh jual dia dengan harga apa. Dia akan demand lebih kurang 50 juta. Paling-paling bodoh aku rasa 45 juta ke 50 juta lah untuk pemain dengan kualiti macam tu, dengan goal dan assist yang dibuat untuk sepanjang 3 ataupun 4 musim ni. So release clause dah bercakap. The next one mungkin ialah pasal homegrown lah. Homegrown disebabkan dia bermain dengan Manchester City, akademi Manchester City, berpindah ke England pada umur 7 tahun, main dengan Manchester City selama 9 tahun. Jadi dia ialah homegrown. Status dia tu HG. Status dia tu ialah status yang mudah kata macam je lah. Apabila trend keluar, trend homegrown keluar satu, plus satu, Frimpong pula masuk. So dia direct replacement daripada segi kuota homegrown tu sendiri kepada Liverpool. Aku rasa aku dah cover almost all bases pasal Frimpong ni. So Jeremy, welcome to Liverpool. You will enjoy Liverpool. Aku juga yakin yang we will enjoy him. Perwatakan dia yang sangat-sangat infectious itu akan mewarnai dan juga memberikan aura positif buat dressing room kita. Di sebelah kiri kita ada Andy Robertson. Sekarang ni di sebelah kanan pula kita juga ada Jeremy Frimpong.
Seberapa banyak sembang negatif tentang defensive side dia tu, namun sebagai penyokong Liverpool, kita tak boleh nafikan melihat Frimpong berlari di sebelah kanan padang Anfield sambil fans menyanyikan lagu You Never Walk Alone. Sambil itu pula dia cut inside lalu melepaskan satu sepakan yang cukup tajam betul-betul di depan Kopen. Itu ialah satu pandangan yang aku yakin fans akan sentiasa memberikan, akan sentiasa chanting nama dia andai kata dia memberikan 100% komitmen di atas padang. So ya, kalau anda rasa Frimpong bakal meletup di Anfield, tinggalkan komen. Dan kalau anda seorang penyokong Liverpool yang tak pernah neutral, anda tahu apa nak buat. Like, subscribe, share.